4 ambulan ni pun dibekalkan oleh Malaysia. Seronok saya tengok tulis bahasa Melayu kan dekat ambulan dia orang. Ada My Care, ada diberi oleh Muslim Care, macam-macam orang bagi. Jadi kalau anda pergi ke bumi Palestin ni, anda sebut anda orang Malaysia. Anda diraikan. Bukan sebagai tetamu. Tetapi sebagai saudara orang Palestin. Sebab semua tempat orang Palestin ni dia dah tahu dah. Ini orang Malaysia. Dia tak reti nak sebut. Dia tak tahu nak reti beza My Care, Muslim Care, My Relief Agency, Cinta Gaza. Dia tak reti. Dia donate by Malaysian. Jadi bila kita masuk kamp pelarian Palestin kan, dia tanya where you come from. Kita pun terus Malaysia. Terus dia berubah, siap bangun lah apa semua, bagikan kita kopi apa semua. Sebab di mana-mana tempat mereka pergi, kebanyakan kemudahan asas mereka disediakan oleh NGO Malaysia, hasil derma rakyat Malaysia. Sebab tu salah satu benda yang menjadikan kita rasa serba salah pula sangat nak sebut kita Malaysia dekat sana. Kita takut menyusahkan dia. Kita nak lalu je kat depan rumah dia. Kita lalu depan rumah dia, dia pun berkumpul lah 3-4 orang. Sempit dengan lorong-lorong sempit rumah Palestin ni. Dia duduk menyembang. Kita bagi salam, pegang tangan, kita jalan cepat. Sebab kita tahu masalah dia. Kalau kita start bagi salam, dia terkejut, ni Muslim ni. Where you come from? Dia tanya dalam bahasa Arab kan. Tapi juru bahasa jawab lah. Malaysia. Nanti jadi masalah. Berhenti, dia bawa keluar coklat lah sikit daripada rumah dia. Kalau kita nak buat kerja, nak jalan cepat, nak tengok tapak, nak tengok projek. Kita ada 2 jam yang satu kemah pelarian. Last kita terpaksa bagi tahu dekat penunjuk jalan. Don't mention we are Malaysian. Sebab tak tahan orang nak raikan kita. Sebenarnya yang tinggal projek itu adalah pelbagai NGO Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke kamp pelarian Palestin ni, sama ada tuan-tuan sanggup bermalam. Kalau tuan-tuan nak bermalam pun orang bagi. Tuan-tuan akan dapat bilik yang terbaik yang mereka tidur untuk kita tidur bermalam. Tapi kita tak mau susahkan lah. Kita tak mau susahkan.